Raya Haji ke Raya Waisak tu? Tak raya. Raya kan? Assalamualaikum. Hai guys. Bertemu lagi di channel kami di AE Camping dan Fishing. Hari ini 30 hari bulan 5 guys. Kami berpeluang untuk bercamping lagi bersama keluarga kami dan juga tak lupa kami ada bawa kawan sahabat lama kami untuk join sekali camping kali ini. Cuba teka kami berada di mana. Okey, kami berada di sebuah campsite yang cantik iaitu di Zaitun Guest House dan Campsite yang terletak di Punggai, Johor Bahru, Johor. Okay, kali ni kami bawa kemah Cloud Racer dari Nature Hike. Agak tough juga nak pasang kemah ni sebenarnya sebab kami dah biasa dengan Air10 kan. Tapi tak apa, kami anggap ini sebagai satu cabaran. Dan akhirnya berjaya juga guys. Kami naikkan kemah ni, okay? Nanti korang tengok full setup, okay? By the way guys, kami ada tukar logo baru. Kalian tengok tak? Logo baru, semangat baru. Kalau cantik, komen kat bawah, okay? Saya tunggu. Umi, bila nak siap? Nak siap? Dah siap je. Okeylah guys, anak dah tak sabar ni guys nak mandi laut. Okeylah, kita jumpa je lagi, okey? Alhamdulillah lebih kurang pukul 11 kita orang sampai dekat campsite. Lebih kurang sejam jugalah nak sampai dekat sini dari JB. Sebenarnya kami booking campsite ni agak last minute. Bila dah last minute macam ni, susahlah nak dapat tempat yang kosong kan? Tapi nasib baiklah CEO campsite ni banyak membantu. Kalau ikutkan tempat yang kita orang ambil ni, muat satu kemah je. Tapi CEO campsite ni punyalah baik. Dia adjust tapak ni boleh muat 2 kemah. Dengan tak ada extra charge pula tu. Tapi dia charge untuk extra parking je lah kan. Siap ada voucher lagi sempena cuti sekolah. Okey, macam saya cakap tadi, kali ini kami bawa Cloud Racer dari Nature Hike. Ni kira first time lah kami bawa kemah ni. Kalau korang pernah tengok vlog kita orang sebelum ni, kita orang ada je bawa kemah macam ni. Yang tu Nature Hike Village 17. Dua-dua auto tent. Bezanya Nature Hike 17 tu dia ada 2 bilik. Yang ni ada 1 bilik je. Sesuai untuk family yang kecil. Nak dekor pun senang, yang penting kreatif. By the way, masa ni kawan kita orang pun tak sampai lagi. Kita orang dah siap setup. Nah, saya belanja full setup yang simple. Leganya dah
dah siap set up, anak-anak pun dah mandi pantai. Husband pula pergilah memantau diorang. Dalam pukul 4 lebih, kawan kita orang pun sampai. Time ni kita orang baru je nak lunch. Kali ni masak siap-siap dari rumah dan bawa bekal je. Menu pun lauk hari tu masa raya haji. Ada lebih kami bawa lah. Ada nasi impit, kuah lodeh, rendang ayam dan juga rendang daging. Tapi rendang daging tu RTE je lah. Saya beli kat Shopee, tinggal panaskan je. Kalau korang nak, link saya sediakan dekat bawah. Kita raya, tahun raya kan? Dengan lafaz bismillah, jemput makan korang. Inilah sahabat kita orang. Dia pun pakai Nature Hide Air 12. Berkat racun daripada kita orang lah tu. Oops. Bila hari dah gelap macam ni kan, benda yang paling best, kita hidupkan semua lampu yang ada. Macam yang korang nampak ni, dekat sini ada open surau. Surau dia bersih dan selesa. Kipas ada, lampu ada, komplit dah semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk malam ni kami makan dekat luar. Jangan risau, area sini kedai makan tu banyak. Lepas dinner, kami balik semula ke campsite. Lepak-lepak, borak-borak sambil tengok movie. Lagipun para suami ni, diorang dah deal. Diorang nak tengok bola sama-sama. Katanya Arsenal lawan PSG. Entahlah, saya main sebut je. Tu pun saya dengar dari diorang. Hentam sajalah. Harap-harap betul lah. Borak punya borak, jam pun dah dekat pukul 12. Jadi dah tibalah masa untuk saya melelapkan mata.
Jumpa korang esok. Cari sarapan guys daripada kemah. Jalan kaki je cari sarapan, okey? Dekat campsite ni adalah satu warung. Nama dia Mini Warung Lela Kayan. Jalan kaki dalam 5 minit pun dah sampai. Tapi warung ni jual sarapan je tau. Time ni baru pukul 8 pagi. Kita orang sampai, makanan banyak dah habis. So rembat je lah apa yang ada. Ni dia hasil rembatan. Ada soto, ada lontong basah, ada kuih-kuih sikit lah. Boleh tahan lah rasa dia. Dah makan kenyang-kenyang. Lepas ni kita orang nak kemas balik dah. Okay guys, sampai sini je lah trip kita kali ini. Untuk info campsite, kami letak di ruang description. Tak lupa juga kalau korang berminat dengan barang-barang yang korang tengok dalam video ni, korang boleh check link dia dekat ruang description. Oh, sebelum saya terlupa, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada CEO campsite yang banyak membantu kami dalam trip kali ini. Yang paling penting, terima kasih kepada korang yang selalu support dan menonton video ini sehingga akhir. Yang baik datang dari Allah SWT dan yang buruk datang dari kelemahan kami sendiri. See you in next video guys. Assalamualaikum. Bersama menyatu dengan alam. Nikmati semua together.